Macam mana nak buat anak kamu rindu nak balik rumah? Rindu nak balik rumah? Ha, Betul ke? betul. Macam mana, bos? 3 minit je masak mi. 3 minit saja? Ya, tengok. Deng. Sudah siap. 3 minit sudah siap. Siap, tengok. Wah. Kita Wow. bagi kawan kita testing. Oh, okay. Oh, untuk ni. Wangi tak? Oh, wangi. Oh. Wow, tengok dia makan wangi gila sedap gila weh. Ya. Beca ni. Mi ni memang special tau. Kita sedia banyak ingredient. Memang banyak ini. Ya, Kena masak berapa lama? ini kena masak 5 jam tau. Wow. Ha. Memang banyak ingredient. Okey, kita tunjuk hasil lepas masak 5 jam. Inilah hasil. Tengok. Bukan powder ah? Bukan powder. Wow. Dia paste yang pekat-pekat tau. Dia buat oleh natural ingredient yang tadi I show tu. Wah, ini memang natural punya ini. Memang natural dan macam kawan tadi makan memang sedap kau. Wow, tengok benda memang sedap. So, kalau hampa nak anak kamu rindu nak balik rumah, mesti kena ready ni. Wow. Nyonya 336 punya rendang mi. Wow, Nyonya 336 rendang mi. Boleh Ya. beli kat mana? Ini boleh dapatkan dekat beg kuning. Beg kuning. Ya, dan guys, untuk yang tengok video punya hampa boleh dapatkan harga trial pack. Ada trial pack lagi? Ya, khas untuk korang saja 100 orang yang terawal. Wow, jadi kena cepat. Ya, kena cepat kena dapatkan. grab.